Okey, ini untuk kita tengok transaction lah. Siapa yang kita nak Okey, pergi kat housekeeping. Lepas tu ni import export access transaction. Klik. Okey, ni asal dia kosong macam ni. Kita masukkan apa yang kita nak. Macam ni saya nak date. Date ni tarikh. Okey, lepas tu time. Time ni masa. Okey, lepas tu saya nak nama dia. Siapa nama dia? Username. Saya nak nombor kad dia. Saya nak tahu nombor kad dia. Okey, saya masukkan side code dengan card code. Side code ni nombor depan. Card code ni nombor belakang. Okey, lepas tu ni department saya select lah semua. Output. Output ni kita tick sini. Browse kat mana kita nak letak. Macam ni saya letak dekat desktop, dekat saya buat folder satu ni. SEAR CCT. Okey, lepas tu saya buat fix name. Saya letak nama siasat. Ini boleh isi nama apa-apa dah. Siasat 2025 contoh. Okey, lepas tu dekat duty label tak ada apa. Formatting ni kena ikut follow ni. Follow format ni. YY 4 kali, M huruf besar 2, D huruf kecil 2. Lepas tu ada HH, double titik, MM, double titik, TT, huruf kecil semua. Okey, lepas tu ni boleh tick, tak payah tick pun boleh. Yang ni tick. Okey, yang ni nak tab, pakai tab. Tab ni maksudnya nanti kita masuk dalam Excel kena pakai tab lah. Kalau pakai space nanti susah kita nak ceraikan dia. Kena pakai tab. Okey, dah siap semua tu. Masukkan tarikh. Kita nak dari bila. Macam ni saya nak 1/1/2025 sampai hari ni 1/8/2025. Okey, ni user ID kita nak siapa. Siapa yang kita nak tengok. Macam ni saya ada satu je user ID. Saya test satu je. User ID kosong. Nama dia installer test. Okey, saya pilih satu je. Kalau ada 100, pilih lah nak siapa punya. Macam ni saya pilih kosong. Okey, lepas tu ni tak payah. Okey, terus tekan export now. Export now. Dia keluar successful. Okey, lepas tu kita buka folder dia. Okey, buka folder. Macam ni saya save dekat desktop. Desktop. Okey, ni siasat. Okey, ni folder. Saya double klik. Lepas tu buka pakai notepad. Lepas tu nampak. Okey, ni date time yang kita pilih tadi. Date, time, pukul berapa.